Aircon anda panas, mungkin ini simptom kompresor anda sudah rosak. So, hari ini saya Taufik Hidayat bin Syamuddin akan menerangkan simptom-simptom kerosakan pada kompresor anda dan jenis-jenis pada kompresor. Jadi, kompresor ni merupakan komponen utama ataupun jantung kepada sistem pengudaraan dan penyejukan kereta anda. Contohnya, pada kereta ini, kompresor terletak di bahagian bawah. Antara punca simptom-simptom kompresor anda sudah rosak ialah aircon anda sekejap sejuk atau sekejap panas. Dan antara simptom kedua ialah yang dapat dilihat dengan mata kasar ialah clutch magnetik pada kompresor tidak akan engage. Okey, yang pertama ialah jenis rotary. Dalam rotary terdapat satu silinder yang berputar di dalam housing, menyebabkan ruang udara menjadi kecil dan udara juga dimanfaatkan. Antara kelebihan rotary ialah jenis kompak, mudah diselenggara dan kos yang rendah. Untuk jenis kompresor yang kedua ialah jenis piston. Terdapat beberapa piston kecil di dalam kompresor ini yang akan bekerja secara terus. Yang terakhir ialah kompresor jenis scroll. Terdapat dua scroll di dalam kompresor ini. Satu kedudukan statik dan satu lagi bergerak secara orbit. Dalam kompresor ini, udara dimanfaatkan secara perlahan dan lebih smooth. Antara kelebihan kompresor scroll ialah lebih senyap, lebih jimat tenaga dan efisiensi yang tinggi. So geng, itu antara 3 kompresor yang harus dikenali. Kalau kereta anda tak sejuk ataupun aircon anda tak sejuk, jangan terus top up gas anda. Cek dulu kompresor anda.